welcome back channel Iqbal Haiz. Mantap. Next, Siti Eliza survey rumah orang tua redha jika tiada anak. Oh, sakit juga ni. 1, 2, 3. Lah rumah orang-orang tua. Saya sampai dah pergi tengok dekat Ampang tau. Pergi jalan sendiri, bawa kereta, pergi tengok rumah-rumah orang tua. Mana aku nak masuk ni kan. Ush, sampai macam tu je. Jauh betul pemikiran pelakon Siti Elizad Sharifuddin ni. Sampai ke situ pula difikirkan. Kata Elizad sudah 10 tahun mendirikan rumah tangga dan masih belum memiliki cahaya mata lagi. Dia pasrah dan reda sekiranya ditakdirkan tidak dikurniakan rezeki. Perawatan persenyawan in vitro atau IVF namun tidak berhasil. Tak apa Elizad, banyak-banyakkan berdoa. InsyaAllah semoga ada rezeki Elizad dan suami dikurniakan cahaya mata nanti. Saya dah beli barang-barang anak daripada first year kita kahwin. Sekarang dah masuk tahun yang ke-10. Kita kumpul barang-barang anak, saya siapkan bilik untuk anak-anak, saya siapkan semuanya dah bereka dengan baju-baju anak, kita buat collection. Tapi yang terbaru ni, saya fikir saya kena jaga mental health saya. Saya lebih kepada katil-katil lah, anak-anak pun dah bagi pada orang. Dulu ada gambar, pilih gambar dekat Google kan. Kita print, lepas bila kita dah print tu kita tengok je. Bila kita tengok tu, kita cakap nanti anak kita akan jadi macam ni. Sekarang ni selepas 10 tahun saya dah reda, tawakal kalau Allah kata ada, kalau tak ada tak apa. So rumah yang terbaru abang ni kita dah tak ada letak dah, katil dah bereka semua kita dah bagi kat orang, mungkin orang lebih memerlukan kan. Sampaikan dulu sebenarnya kadang kita rasa merajuk hati sebabnya dah ada grup kan, kawan-kawan kan. Dalam grup tu saya seorang je kalau diikutkan saya belum dikurniakan anak lagi. Jadi diorang bila keluar tu bawa anak-anak, diorang tak invite saya, mungkin sebab nak menjaga hati lah kot. Tapi sebenarnya kalau diikutkan kita okey je nak jalan sama-sama. Jadi saya dah terkeluar daripada circle grup-grup mami-mami ni kan. Jadi sebab tu bila dekat media sosial saya nampak anak orang kan, saya excited. Kata barang pun dah bagi dekat orang semua, dah macam dah satu fasa reda. Tapi macam kita tahu kan sebelum 2 tahun belakangan ni awak ada buat rawatan IVF. So maksudnya adakah itu pun awak reda juga maksudnya untuk tahun ni ataupun akan datang awak reda lah, maksudnya dah tak nak lagi dah melakukan rawatan susulan? Sebenarnya dah 2 kali buat IVF, lepas tu tak berjaya. Pertama kali ke yang kedua kali tu sempat rasa kan, kita rasa macam benda tu jadi, lepas tu pendarahan. Kita dah excited sangat sampaikan masa kita pergi makan dengan bapak saya semua, bapak dah bagi tahu dekat kedai makan tu kan, kita nak order makan banyak hari ni sebab cucu dalam perut nak makan. Dan sebenarnya dia tak tahu benda tu tak jadi kan, masih lagi nak meneruskan rawatan IVF. Tapi sementara nak menunggu result tu, saya punya debar tu dia macam saya tak boleh kontrol. Saya terlalu takut, tak bangun daripada pagi, tak jadi tak nak bercakap. Tapi saya jadi kuat sebabnya ramai je geng-geng yang dekat luar sana, dia orang cakap Elizad saya dah 15 tahun, Elizad saya dah 20 tahun. Yang sebenarnya yang memainkan peranan yang paling penting adalah suami sendiri yang kena support kita. Tak jadi ke, I akan jadi kawannya. Saya sendiri sampai satu level, saya pernah nampak satu ketika suami masa dalam solat sedih pula. Masa dalam solat dia berdoa, saya cakap, saya tegur suami, saya cakap, kenapa you nangis? I sedih, I menangis sebab I rasa seperti I tidak membahagiakan you. Sebab I selalu nampak you nangis. You nak sangat anak, you nak sangat zuriat. Adakah kerana kalau kita belum diberi zuriat, you tak happy, you tak bahagia, terus kita rasa, apa aku buat ni? Sejak dari itu saya rasa kenapa saya tak nak bahagiakan suami kan? Kenapa suami nak tengok kita sedih je? Saya jalani hidup hari-hari dengan nak happykan suami, nak bahagiakan suami. Kalau saya dia melihat komen-komen ramai yang masih mendoakan semoga Elizad dan abang lah mendapat zuriat kan sendiri. Tapi jauh di sudut hati awak sendiri Elizad kan, bila orang bertanya di depan, ada tak benda tu macam orang kata jelah soalan nak disensitif itu, ada tak benda tu yang pesan pada awak sekarang? Yelah masih orang asyik bertanya lagi ke? Sampai sekarang jujur masih lagi bertanya sebab kita dah masuk tahun yang ke-10 kan. Saya tertanya-tanya bila saya tua nanti siapa nak jaga saya? Siapa nak mendoakan? Saya tanya kat abang, saya question abang, sayang nanti I dah tua nanti siapa nak doakan I? Siapa? Sebab abang ada anak kan. Kita pergi carilah rumah orang-orang tua. Saya sampai dah pergi tengok dekat Ampang tau. Pergi jalan sendiri, bawa kereta, pergi tengok rumah-rumah orang tua. Mana aku nak masuk ni kan. Saya masa pergi umrah, saya ada ambil satu kata-kata makcik ni. Makcik ni saya jumpa dia masa dekat umrah. Dia cakap makcik seorang. Dia kata ya makcik seorang. Dia kata Elizad belum ada anak kan? Betul. Dia kata jangan sedih sebab makcik ni waktu tu dia sebut dia ada 8 ke 9 anak. Tu tak duduk pun dengan dia, tak jaga pun dia. Jadi Elizad tak perlu rasa sorang-sorang. Jadi dia kata Elizad terlepas dengan rasa itu.
tak menyakitkan hati, tak bersedih. Dia cakap, tu yang buatkan saya rasa, betul lah kan, tak semestinya kita anak ramai semuanya boleh jaga kita kan. Mungkin saya rasa tak apalah, yang penting kita yakin Allah jaga kita kan. Gitu lah, okay. Tak semua pun orang yang ada semua dia macam boleh jaga dia. Anda sendiri pun kalau kita nak jaga sekali pun bahaya kan. Sebab ya anda sendiri kita dah apa ni, kita dah mengandalkan dia apa semua, tiba-tiba dia macam tak boleh terima apa semua. Sedangkan kita dah membesar apa semua. Lepas tu kita nak jaga mak ayah pula. Waktu bila mak ayah dah bingung apa semua, kita dah buat hal yang ni. Bila kita dah tak duduk dengan mak ayah apa semua, tiba-tiba kita keluar dari rumah macam agak sakit juga. Tapi mak ayah sakit kan, sebab yalah anak kita nak anak bersama. Tapi bila anak dah kerja, dah berkejaya apa semua, kita sebagai anak beri anak rumah mak ayah. Okay, mak ayah pun akan beri nafkah kita sebagai anak dah. Anak sulung anak sulung macam saya ni, saya kena ni bayar nafkah. Tapi dia ni saya tak ada kerja, jadi macam agak sakit agak kiri. Okay, baik, itu saja dari kali ini. Ni juga saya boleh cakap untuk video kali ini. Ini isu virus. Saya pun akan teruskan isu virus ni, insya-Allah. Tak tahulah sampai bila. Sebab isu virus ni banyaknya dia video saya naik. Dan ada sampai 3.4,000. Alhamdulillah lah kayak gitu. Mungkin tapi saya tak buat video hari-hari lah. Mungkin ada seminggu ke 2 minggu kali macam tu. Okay, itu saja video kali ini. Salam apa. Terima kasih kepada Haris. Mantap. Assalamualaikum.